Saya bagi lagi dua contoh. Tadi saya tunjuk dekat apps. Saya dah bagi contoh cara-cara yuran boleh dibayar. Selain daripada FPX ni, kita notifikasi melalui apps tadi, kita hantar lagi notifikasi dekat SMS, WhatsApp dan juga email. Bila dekat SMS, dulu kita memang hantar notifikasi berserta dengan link, tapi lepas tu MCMC tak boleh bagilah sebab banyak sangat scammer. So kita boleh aktifkan hantar notifikasi ke SMS tapi tak ada link. Kita hanya bagi tahu invoice telah dijana dan parent boleh masuk apps untuk akses tempat bayaran. Tapi dekat WhatsApp, kita akan hantar notifikasi invoice detail berserta dengan link. Dan untuk SMS WhatsApp ni, kita dah buat dua versi. Satu versi bahasa Inggeris, satu lagi versi bahasa Melayu. So nanti customer boleh pilih je. Boleh pilih sama ada versi bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris. Dan satu lagi, yuran.my, kita bila guna WhatsApp ni, kita dah daftarkan nombor yuran.my ni dengan Meta. Sebab Meta ataupun Facebook adalah pemilik WhatsApp. Jadi kita nak pastikan kita ni memang kredibel, committed dengan security dan sebagainya. Kita daftar dan kita bayarkan semua pendaftaran yuran.my. Parent yang dapat notifikasi tu, dia akan dapat daripada yuran.my. Bukan daripada entah mana-mana nombor. Kita tak gunakan pun WhatsApp rotator tu. Sebab rotator tu nanti hantar yang banyak kena block. Jadi kita memang gunakan yang sah dan halal, yang berdaftar dengan Meta, nombor kita, dan sebab tu bila parent dapat, dia dapat yuran.my dengan logo yuran sendiri. Kita pun nak clarify benda ni. Sebabnya ramai yang nakkan hantar WhatsApp pakai nombor catered dia, nombor dia sendiri. Sedangkan polisi ni sebenarnya pengguna-pengguna kita pun tak cakna lah. Sedangkan main WhatsApp pun dia ada polisi dia. Tak boleh blast pada waktu-waktu tertentu, pada tempoh-tempoh yang tertentu. Dan pengguna-pengguna ni pun tak cakna yang mana kalaulah kita hantar WhatsApp ni secara banyak bab, secara serentak, dia boleh menyebabkan ban. WhatsApp tu ban. Jadi yang ni lah, ini adalah sebabnya kita pun tak tahu, kadang-kadang ada scam apa semua tu. Jadi kita nak dapatkan ketulusan. Ketulusan dan kejujuran. Ketulusan dan kejujuran tu. Jadi yang ini sebenarnya kita punya komitmen. Kita yang baik, kita buat pembayaran sendiri. Betul. Kita cover cost benda ni. Betul. Sebab tu kita sanggup make sure nombor kita ni berdaftar dengan Meta. Jadi bila dah berdaftar dengan Meta tu, dia tak adalah sekat nombor kita. Kebanyakan sistem, dia register dengan third party, bukan Meta. Dipanggil WhatsApp Rotator. Bila WhatsApp Rotator ni, dia tipu server Meta tu lah, server WhatsApp tu, dia hantar sikit-sikit. Tapi bila kita ada invoice yang banyak, dia akan block, dia terus ban terus nombor tu. Kalau anda organisasi sukan, kelab sukan, persatuan, gunakan WhatsApp Rotator tu, memang kena selalu tukar nombor lah. Pakai kita, tak perlu beli nombor, tak perlu pakai WhatsApp anda, kita terus hantar dengan branding yuran.my. Ya, memang daripada awal penjelasan kita sampai sekarang, kita menjaga ketulusan tu. Kita tak guna third party, kita guna cara yang halalan thayyiban. Jadi awal-awal tadi kita punya concern adalah duit tu kita dapat next day. Kita tak pendingkan duit tu. Kita tak pegang duit tu. Itu halalan thayyiban yang pertama. Satu hari yang kedua, kita menggunakan sistem WhatsApp Blast ni secara halalan thayyiban juga. Mengguna polisi-polisinya. Yang itu kita punya komitmen sebenarnya. Dan yang ni kita punya cover cost. Kita telan cost ni. Dan yang ini tak perlu nak cover dah. Betul. Betul. Yang ketiga, kita hantar notifikasi tu dekat email. Email tu sah hantar. Parent ahli dia akan dapat notifikasi kat email tu lebih detail. Ada new invoice, detail nombor invoice, ada amount ni, ada nama dia, dan ada satu butang biru ni untuk dia klik dan view invoice. Apa berlaku kalau dia klik dekat yang ni dan juga yang link ini dekat WhatsApp ni? Ini dia akan jawab soalan Cik Farhan yang tadi, kalau dia tak nak pakai app. Sebab kalau dia klik dekat link ni ataupun butang biru ni, kita akan terus bawa dia melihat invoice dia tanpa dia perlu masuk pada apps. So parents ni, kita study behavior, tingkah laku parents, terutamanya ayah. Cik Farhan jangan marah. Cik Farhan ayah. Ayah ni dia rajin bayar yuran, tapi tak berapa rajin nak masuk sistem. Dia nak install apps apa semua, banyak kerja kan. Jadi saya nak klik dan buat bayaran. Jadi kita sediakan method macam tu. Lagi cepat dia bayar, lagi cepat kita dapat duit. Jadi bila dia klik link tu, kita terus bawa dia melihat invoice dia, detail apa semua tu, dan dekat atas ni ada pay now button. Dia klik je pay now button,
terus keluar sedarai bank. Dia terus buat bayaran. Lepas dia bayar, kita akan update pembayaran invoice ni selesai. Kemudian tu dia nak download receipt ke apa tu, dia boleh still boleh pakai apps. Sama macam tadi, bila lepas dia buat bayaran dekat sini, sistem akan detect pembayaran tu sukses, sistem akan terus jana receipt dan sistem akan terus hantar ke email dan dia boleh download ke apps. Jadi kalau parents tadi, ayah-ayah tadi, dia dah bayar. Nah, janji aku dah bayar. Tapi yang tukang download je mak kan. Mak akses handphone ke, akses email ke, download, simpan untuk record. Nah, kan senang macam tu. Duit janji dah masuk ke sekolah. Kemudian kita download lah sendiri receipt. Kalau pembayaran secara online, memang mudah. Admin hanya buat satu tugas saja, iaitu jana invoice. Tugas penting dia jana invoice. Jana invoice tiap-tiap bulan jana invoice. Lepas tu hantar reminder, resend invoice melalui sistem. Tak payah pening kepala nak jana receipt. Sebab receipt kita dah buat. Sistem dah otomasikan penjana receipt tu.